Sebab hak bergaduh pun sanggup. Ini isu yang saya pernah dengar berkenaan dengan sebab hak harta ni lah, bahagian faraid lah, sampai ada guna ilmu hitam, santau menyantau dan sebagainya. Ini bukannya kes baru tapi berlaku dalam kehidupan kita. Puan Aisyah sendiri pernah ada dengar-dengar cerita yang macam ni? Ini bukan cerita TV pukul 7 petang. Ini bukan drama, ni kira real story yang pernah jadi. Kita tahu kan, kes-kes ilmu hitam. Ya, sebenarnya drama kat TV pun kadang-kadang apa yang dipaparkan itu adalah benda yang berlaku pun di sekitar kita. Tapi kalau pengalaman saya sendirilah dalam menguruskan harta pusaka umat Islam lebih kurang 9 tahun ada satu kes yang memang dekat dengan hati saya. Saya memang berjumpa dengan wanita ni di satu tempat lah. Saya pergi berjumpa jauh juga daripada KL, saya pergi jumpa dia. So biasalah bila kita jumpa kita tanyalah apa yang menyebabkan dia nak mengambil tindakan untuk menguruskan harta dia. So masa tu dia cerita apa yang berlaku kepada mak dia menyebabkan dia dahulu nak ambil tindakan. So mak dia ada kat situ tau. Saya tengok mak dia. Mak dia dalam keadaan boleh berjalan tetapi tidak berapa sihat lah. So saya tanya kenapa dengan mak puan. Dia kata mak saya ni kalau saya pergi berubat Ustaz kata ada terkena ilmu hitam lah. Saya kata so apa kaitan ni sampai puan nak buat harta pusaka. Dia kata saya risau sebab sekarang pun dia kata saya dah nampak mak saya jadi macam tu. Mak dia sebenarnya dah bagi siap-siap tanah kepada mereka. Dia ada 3 beradik. Oh, mak dia kira dah rancang. Dia maksudnya mak dia ni buat hibah ke ataupun memang dah tukar nama ke? Tukar nama. Oh, dah tukar nama. Okey, so mak dia duduk dengan salah satu anak, which is anak yang saya pergi jumpa tu lah, puan tu. Okey, so sebelah rumah adik perempuan dia, sebelah lagi rumah adik lelaki dia. So dalam satu tanah yang besar, memang dah dipecahkan geran siap-siap. Okey, so yang di rumah dia dekat sini, sebelah rumah adik perempuan dia, sebelah lagi rumah adik lelaki dia. Okey, jadi mereka dah duduk pada satu tanah yang memang mak dia dah transfer siap-siap masih hidup. Adik lelaki ni dikatakan, yang ini daripada cerita dia lah kan, adik lelaki ni tak puas hati sebab kalau ikut faraid, adik lelaki tu akan dapat lebih. Betul tak? Betul. Tanah yang dapat lebih lah. Ya. Ini dapat sama rata. Kalau ikut faraid dia akan dapat 2 bahagian lebih besar daripada 2 lagi kakak dengan adik perempuan dia. Tapi disebabkan mak dia dah pindah milik siap-siap, dia dapat sama banyak. Jadi dekat situ dia rasa tidak puas hati. So daripada cerita kakak dia ni, yelah kakak dia kata memang dia nampaklah perubahan pada adik dia. Adik dia dah berkahwin lah. Ni apa yang dia cerita dengan saya. Dia kata macam kepada adik lelaki dia ni memang sangat tak puas hati daripada yelah dia berubat. Dia salah berubat mak dia kan. Ustaz kata memang daripada seks isteri adik lelaki. Bukan adik lelaki dia. Tapi adik lelaki dia memang berubah. Memang duduk sebelah tapi memang tak mesra dan tak baik. Memang tak berjumpa dan tidak melawat. Tak ada apa-apa ni. Tak melawat pun mak semua. Dia dah terganggu oleh isteri. Ya. Saya ingat lagi dia duduk kat kerusi dekat dapur. Saya berjumpa dengan pelanggan saya ni, puan ni dengan suami dia dekat luar, dekat bahagian dapur belakang. Dia macam bangsal kan, dia duduk. Okay, so mak dia ni dekat bahagian dapur, duduk je kat kerusi. Macam duduk termenung dan macam bukan diri dia lah. Lepas tu macam mana? Apa seterusnya yang berlaku? So basically yang case saya hanya datang situ untuk bantu dia. Sebab bila dia dah tengok macam tu, dia ni ada anak angkat. Pelanggan yang saya jumpa ni dia ada anak angkat. Jadi dia risau lah. Macam dia tak ada anak. Waris faraid dia adalah suami dia dengan adik-beradik dia. So dia dah tahu adik-beradik dia macam tu kan. Jadi bahaya. Ya. Sangat bahaya. Sebab dia dah tengok petunjuk depan mata. Jadi pastilah dia tak nak. So memang masa saya jumpa tu basically suami isteri ni memang dia terus plan awal-awal lah. Memang urus terus. Semua harta-harta memang hibah kepada anak angkat. Sebab dia tak nak ada bahagian yang akan dapat kepada adik lelaki dia. Jadi macam kau cakap hibah kepada anak angkat. Anak angkat pun boleh kita nak hibahkan sebenarnya. Ya boleh. Sebab anak angkat, rata-rata orang kalau dalam kes ni kan, anak angkat daripada kecil. Masa tu anak angkat dia umur berapa? Masa dia saya hibah waktu jumpa. Masa saya jumpa tu anak angkat dia dah belajar di College universiti 2 orang. Oh, anak angkat 2 orang pula? 2 orang. Anak angkat dia seorang lelaki, seorang perempuan. Anak angkat ni pun anak yang dia ambil daripada saudara-saudara lelaki dia juga. Suami dia punya anak-anak saudara lah yang dia jadikan anak angkat. So dia tak nak anak angkat dia menderita, tak pasti ke macam mana, dan dah nampak sendiri adik lelaki dia bertindak macam tu kan dengan isteri. Isu besar tak kat sini sebab selain daripada ketidakpuasan hati tu secara fizikal, dia pula boleh hantar unsur-unsur ilmu hitam
Santau ke menyantau kan. So benda-benda macam tu efek lah sebenarnya. Efek untuk orang buat keputusan. Kita minda pun dah tak macam dah tak normal. Ya. Kan? Jadi benda tu saya rasa kena ambil cakna kan, supaya kita rancang daripada awal. Dia dah jadi macam tu, tak ada buat apa. Tapi bagi saya, ibu tu seorang yang, yelah mungkin dia nampak daripada sudut-sudut tertentu. Sebab tu dia merasakan dia nak bagi harta ikut formula dia. Kan dia nak bagi sama rata kan, semua anak dapat, anak lelaki, anak perempuan kan. Kalau dia memang tak sempat, tak urus, kemudian hari lagi lah pula, belum tentu boleh capai kerjasama dengan baik. Kalau berlaku kematian kepada mak dia, masih hidup pun dia jadi macam tu kan. Cara yang paling efektif adalah maybe dia buat proper punya documentation lah kan. Dia dalam kes tu Alhamdulillah dia dah buat. Dia buat walaupun dia pindah milik, still okey, dia urus harta dia. Dia ibu yang bertanggungjawab. Cuma yelah, ujian tu datang dari sudut yang berbeza lah. Saya tak nak komen lebih lah pasal tu kan, sebab kita pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Tapi cuma petunjuk yang anak tu dapat adalah dia tak nak kemudian hari anak angkat dia menderita. Dia dah bela budak tu daripada kecil, dah hantar sampai sekolah, belajar di college FPTA berjaya. Dia sayang macam anak sendiri kan. So So that's why dia jumpa Puan Aisyah, and then dia boleh laksanakan apa hasrat hati dia. Jadi Puan Aisyah, kalau macam orang kat luar sana mungkin ada anak angkat, anak yang kurang upaya kan. So boleh juga kita buat solusi yang sama. Betul. Anak angkat. Okey, anak angkat ni sebab dia tidak layak mewarisi harta pusaka. So, cara untuk kita bagi dia adalah masih hidup lah, kita boleh hibahkan harta tertentu kepada dia. Okey? Contoh tanah, rumah yang kita duduk kan. Jadi yang kedua adalah anak OKU. Anak OKU ni pun kita panggil golongan kritikal. Sebab anak OKU ni dia tak mampu untuk urus harta. Ada kategori OKU yang memang tidak membolehkan dia untuk menerima harta. Dia tak boleh register, tak boleh daftar pun. Dia tak boleh ada rumah, tak boleh ada tanah, tak boleh ada account bank. Kan kena ada pemegang amanah. Kaedah kita adalah untuk pastikan kalau kita nak bagi harta kepada dia, kena ada pemegang amanah yang betul-betul amanah. Kalau kita tak buat persediaan daripada awal, tak urus harta daripada awal, macam mana kita nak pastikan orang yang pegang amanah nanti betul-betul amanah? Jadi anak OKU, lagilah kita perlu betul-betul urus supaya kita tak ada, kita tahu kebajikan dia terjaga, dia tempat tinggal. Ada orang yang betul-betul nak jaga dia, memang amanah. Dan kita boleh tentukan benda tu daripada sekarang. Ya, betul lah. Kurang upaya kena ada pemegang amanah yang trusted lah. Ya, mungkin adik-beradik kita, sesiapa saja pun boleh kan. Tak sebenarnya adik-beradik untuk pemegang amanah. So, jadi kalau orang luar sana nak dapatkan sudut solusi ataupun pandangan, macam mana Puan Aisyah? Kalau anda perlukan bantuan dan anda nak pastikan pasangan anda dan anak anda dapat terus menetap di rumah yang anda dah bina bertahun-tahun, anda boleh DM Pusaka atau komen Pusaka, kami akan bantu anda. DM ataupun komen Pusaka. Betul.